Assalamualaikum, saya Mat Musa. Saya berasal daripada Cambodia. Kalau anda nak jadi kawan saya, sila pergi ke sini. Pagi-pagi ada jual nasi ayam gula, nasi lauk ikan dan macam-macam. Ini adalah kawasan kedai lalat. Hop lah udah. Ada bubble pun. Ya, Bubble topan. ada playground. Besok Kelantan cuti, jadi kakak saya ajak kami sekeluarga pergi ke pantai di Bachok untuk spend masa sama-sama. 3 bilik sekarang bertukar. Main kat sini. Jadi kami dah sampai ke panggil apa, chalet. Nampak macam style lama. Kami ke orang dulu. Jom masuk. Okay, first of all kita masuk dekat pintu ni. Akan nampak sofa. Sini pun sofa, TV. Sebelah kanan ni ada bilik. Ada bilik dengan tandas, almari. Okey. Kat sini ada macam balkoni kecil. Dan kita keluar daripada bilik. Bilik satu lagi kat sini. Okey. Banyak katil lah. Ini kecil sikit. Kita masuk sini pula. Sini ada tandas. Tandas itu cantik lagi. Lepas tu kita ada dapur. Okay. Ada sinki, ada dapur gas. Dan ada tandas lagi kat sini. Okey. Dan kat luar tu macam ni. Inilah pemandangan di luar chalet ni. Kalau malam mesti romantik. Jadi kami decide untuk ambil bilik ni. Saya dengan isteri, anak pun semua akan duduk sini satu malam. Dan boleh petang-petang ni waktu sejuk sikit, anak saya nak pergi main pasir. Kami sampai awal, rehat-rehat kat sini dulu. Tengah hari nanti anak saudara akan bawa keluarga datang ke sini juga. Boleh main game sama-sama. Sini ada dewan untuk bagi mereka yang nak sewa untuk majlis perkahwinan. Boleh sewa kat sini. Rumah ni nampak macam style rumah lama. Rasa macam klasik lah. Best juga rasa macam kembali ke zaman dulu. Okay, sekarang ni time untuk lunch. Nak makan tengah hari. Akram nak tengah makan. Uda pun. Dan saya pun makan juga. Tengok lauk saya. Nasi campur, ada ayam goreng, ada lauk daging, lauk labu. Okay, dengan kuah dia. Ni seekor kucing yang kurus tu dari pantai. Sekarang ni dah petang. Kami duduk sini sembang-sembang. Tengok kat depan tu. Dia ada pintu. Mai. Sesuai dengan apa pakai kaos sunat kat sini. Kenapa pakai baju? Terus tu pakai apa? Dalam depan pantai. Dekat Kemuja, pantai jauh daripada Bandar Phnom Penh. So datang sini banyaklah pantai. Tengok sana. Cantik sangat kat sini. Kakak, kita nampak kapal Sulaiman. Nampak kapal Sulaiman.
Okey, ni adalah pantai Kemayan. Kemayang ke Kemayan? Kemayan. Kemayang. Kemayang bukan Kemayan. Wai dah Kemayang ni. Yang. Kemayang. Okey, matahari pun dah terbenam. Ini semua dah masuk ke dalam chalet dah. Saya dah tengah enjoy dengan mendengar suara ombak. Alhamdulillah. Nak dekat maghrib dah. Itu saja. Kita naik motor. Ada orang dah tengah enjoy family time dekat chalet Bacok. Kalau charge tu Okey, sekarang ni keluar malam dengan Abang Ipar dengan kakak. Nak bincang hal penting sikit. Sampai sini nak cari makan sikit. Alas perut tempat ni sunyi tau. Macam best je duduk sini. Angin segar, ada lampu, sunyi. Apa perasaan Akram? perasaan Akram seronok biasa. Setelah menjadi YouTuber. Seronok biasa. Sekarang ni lepas salat Isyak. Jadi kami dah makan, lepak, sembang-sembang. Anak saudara, 2 orang. Dan di sini kalau korang boleh nampak, kita ada buat satu tournament main cube. Okey, dalam masa 30 saat. 10, 9, 8, 7, Reverse boleh. 6. So saya sebenarnya faham tak, kita dalam hidup ni kan, kalau kita selalu makan nasi, dia akan jadi makin sihat. Apa tu? Kalau makan nasi nanti makin sihat. Selamat pagi. Sekarang ni jom kita pergi dekat pantai lagi sebelum matahari naik. Masya Allah. Angin sangat bersih depan pantai. Tak ada pollution, tak ada asap, tak ada habuk. Masya Allah, 100% pure. Dah naik atas rock, tempat mancing. Sampai ke pantai mesti kena jalan dalam air. Mesti kena rasa air pantai tu. Kalau tak rugi. Kalau ada beza dengan pantai, bagilah. Bismillah, semoga tak. Alhamdulillah dah sarapan, dah beli nasi bungkus, makan dengan lauk ayam. Dengan budak tengah cuci mulut dengan Batik. kek batik. Sedap kan? Ni, saya Oi. cakap apa tak? Di mana-mana tetap ada saya sebab saya minat dengan channel YouTube dia. Yasir, anak saudara saya, ada YouTube channel juga. Apa nama YouTube channel Yasir? Yasir Channel. Yasir channel. Lepas tu ada gambar Yasir ke? Yang tengah tak ambil gambar video tu, telefon tutup muka. Yasir share apa dalam YouTube channel tu? Dia macam campur-campur lah. Ada video macam buat kreativiti. Lepas tu ada cerita pengalaman seram, pengalaman hampir accident macam tu. Lepas tu ada bagi motivasi juga. Ya, dalam tu ada motivasi, ada dia share lukisan dia. Lepas tu vlog jalan-jalan ke Kemboja dan Yes, macam-macam. So support lah channel Yasir anak Channel. saudara saya, Yasir Channel. Dia dah tengah hafiz, seorang yang sedang hafiz Al-Quran. Alhamdulillah, doakan semoga tamat InsyaAllah. dengan berjaya. Ni Huda masuk darjah 1 tahun depan insyaAllah. Belajar rajin-rajin, okey? So Akram tingkatan 2.
InsyaAllah. Yasir? Bila tahun depan lah? Tahun depan. Kita tempat. Bawa. Anak jangan tu. Semuanya tengok sini. Yang ni anak pada anak saudara saya. Cucu. Check out dulu. Ini ada tempat barbecue. Duduk. Ivan ni. Nak turun dah ni. Macam mana ni? Alhamdulillah. Kami ada daripada